اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam rancangan Irsyad Hukum kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tajuk mengenai menyembelih binatang korban pada waktu malam. Muslimin muslimat yang saya hormati, ibadah korban adalah salah satu syiar Islam. Asal pensyariatannya, iaitu asal pensyariatan ibadah korban itu disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Tafsirnya, maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang korban kerana mensyukuri nikmat-nikmatnya. Surah Al-Kawthar ayat 2. Terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang ibadah korban. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudahi bikabshain wa ana udahi bikabshain. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah korban dengan 2 ekor kibas. Dan aku juga melakukan ibadah korban dengan 2 ekor kibas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum melaksanakan ibadah korban ialah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut ke atas orang Islam yang baligh, yang berakal, yang merdeka dan yang berkemampuan. Jika orang yang disunatkan ini meninggalkan ibadah tersebut, hukumnya adalah makruh. Muslimin muslimat yang saya hormati, ibadah korban mempunyai fadilat yang besar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kelebihan ibadah korban. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amali yauman nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah selain daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah korban itu akan jatuh di suatu tempat yang mendapat keredaan daripada Allah sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Maka elokkanlah jiwa kamu dengannya, yakni dengan ibadah korban itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam masyarakat kita, kesedaran orang ramai dalam melaksanakan ibadah korban pada hari raya Adha dan 3 hari tasyrik sangat menggalakkan. Sehingga kan majlis-majlis ibadah korban banyak diadakan oleh jabatan-jabatan, syarikat-syarikat swasta, penduduk mukim dan kampung, jawatan kuasa masjid, pertubuhan-pertubuhan awam dan orang-orang persendirian. Namun keadaan ini sudah setentunya lah memerlukan khidmat penyembelihan binatang korban yang banyak.
Pusat-pusat penyembelihan binatang pula sudah pasti sibuk melayani menyembelih binatang korban mereka mengikut hari-hari yang ditetapkan, sehingga kan ada yang terpaksa menyembelihnya pada waktu malam. Persoalan yang timbul, adakah menyembelih binatang korban pada waktu malam itu dibolehkan oleh syarak? Jadi sebelum menjawab persoalan ini, saya terangkan lebih dahulu mengenai waktu menyembelih binatang korban. Muslimin muslimat yang saya hormati, waktu menyembelih binatang korban adalah bermula selepas naik matahari pada hari raya Adha, sekadar berlalu 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringkas. Waktu tersebut berkekalan sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik yang ketiga, iaitu pada 13 Zulhijjah. Jika penyembelihan dilakukan sebelum waktu yang ditetapkan, iaitu penyembelihan dilakukan sebelum naik matahari pada hari raya Adha, maka sembelihan tersebut tidak dikira sebagai ibadah korban. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bara radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya, thumma narji'a, fananhara, faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, laisa minan nusuki fi syai'in." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya perkara awal yang perlu kami mulakan dengannya pada hari kami ini, iaitu pada hari raya Adha, ialah kami sembahyang sunat hari raya. Kemudian kami pulang, lalu menyembelih binatang korban. Sesiapa yang melakukan demikian, maka dia mengikut sunnah kami. Dan sesiapa yang menyembelih sebelum sembahyang sunat hari raya Adha, maka ia adalah daging biasa yang diberinya kepada keluarganya. Ia tidak sedikit pun daripada ibadah korban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini berarti waktu melaksanakan ibadah korban itu adalah selama 4 hari, iaitu hari raya Adha, yakni selepas berlalu 2 rakaat sembahyang sunat dan 2 khutbah yang ringkas, dan pada 3 hari tasyrik. Sepanjang tempoh tersebut harus menyembelih binatang korban sama ada pada siang hari atau pada malam hari. Walaupun demikian, menyembelih binatang korban pada waktu malam hukumnya adalah makruh. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyebut, wa yabqa waqtu at-tadhiyati wa in kuriha dhabhu laylan illa li hajatin aw maslahatin hatta taghruba asy-syamsu akhir ayyam at-tasyrik. Artinya, dan berkekalan waktu korban sekalipun makruh menyembelih pada waktu malam, kecuali kerana hajat atau kerana maslahat, sehingga terbenam matahari pada akhir hari tasyrik. Imam Asy-Syirwani rahimahullah menjelaskan dalam syarah kitab Tuhfatul Muhtaj, contoh hajat atau contoh keperluan itu ialah seperti adanya kesibukan seseorang pada waktu siang dengan perkara-perkara yang menegahnya daripada melaksanakan ibadah korban pada waktu siang. Manakala contoh maslahat pula ialah seperti waktu malam lebih memudahkan golongan penerima, yakni golongan orang-orang fakir, hadir. Oleh yang demikian, menyembelih binatang korban pada waktu malam adalah sah korbannya. Namun hukumnya adalah makruh, melainkan jika terdapat hajat atau maslahah. Maka pusat penyembelihan yang menerima banyak tempahan penyembelihan binatang korban dengan jadual waktu penyembelihan yang padat dan terhad, tidak makruh baginya melakukan penyembelihan pada waktu malam kerana ada hajat. Muslimin muslimat yang saya hormati, demikianlah penjelasan mengenai menyembelih binatang korban pada waktu malam. Mudah-mudahan segala huraian
dan penjelasan yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم